Assalamualaikum guys, jumpa lagi. So hari ni saya nak mancing lagi dekat sawah. So kita mancing tuju guys, guna cengkerik. Okay, let's go. Okay guys, tu orang dah dapat tu. Nias dengan Kaisan dapat ikan. Ikan apa tu? Dia dapat guys, strike yang pertama pagi ni. Puyuh. Mantap. Nak simpan ke bawa? Bela. Bela lah. Okay, Nakit dapat strike yang mana? Yang pertama Nakit Kaisan. Tengok. Ui, mantap, pandai mancing ke Nakit. Tengok sini, Papa ambil gambar. Nias pun dapat lagi. Nampaknya kita kena pindah ke sana. Nias dapat lagi ikan puyuh. Okay, mantap. Tak sempat letak umpan, dah dapat lagi. Oi, dapat arwan, anak arwan. Oi, ikan telan lah. Dapat lagi guys. Dapat. Oi. Nice strike guys. Dapat lagi. Cuba buka. Telan tak? Tak. Dia makan kepalanya je. Dapat juga. Lagi kecil. Juga. Lagi kecil. Okey lah. Juga. Dah lepas dah. Angin sepoi-sepoi bahasa guys. Ini dekat Sungai Besar. Kita pergi spot yang kedua pula. Kita tengok spot kedua ni ada hasil ke tak. Banyak nak puyuh ni. Dah makan dah. Angkat. Oi, dapat. Puyuh besar guys. Masuk parit. Besar guys. Ni dapat yang besar. Macam tu kalau dapat yang besar. Tengok. Cantik tak? Okey, angkat. Okey ni, dia makan. Okay guys. Kita nak pergi kat tempat Nias. Dia kata nampak arwan. Besar ke dek arwannya? Ada. Anak arwan. Ada anak arwan guys, tapi mama dia tak ada. Depan tu merah rata. Ya, anak arwan guys. Ya. Biar je lah. Melompat. Ya, biar je lah. Dia nak jaga apa? Anak dia. Bukan. Papa lepas lah. Tu. Yang besar. Sini. Tu mak. Tu. Besar tu. Dapat nak puyuh. Dapat nak puyuh guys. Tak apa, tarik je. Dah lepas. Sini dia ikan ni dah menangkap. Lalu tu. Lundu guys. Macam ikan besar.
Oh, betul. Dia tadi ini baru letak ini. Pancing adik letak, angkat pancing papa. Puyuh lagi. Kat mana pas semalam kita nampak padi rat. Aduh, tak tenggelam. Woi, besar. Besar guys. Ini. Tarik je sentap. Besar tu, angkat sini. Yang strike besar. Okey, cantik. Alhamdulillah guys, besar guys puyuhnya. Puyuh babon. Mantap. Babon. Ui, lundu lagi guys.